Bikinlah sendiri weh. Bikinlah sendiri weh. Saya telah ikhlas berjuang sebagai seorang pejuang untuk Anwar Ibrahim apabila beliau dipenjarakan. Saya bersama-sama dengan beliau 12 tahun, tetapi tak dapat terima bila beliau boleh mengatakan kepada saya apabila saya meminta parti membantu mereka yang miskin, beliau mengatakan kepada saya, kalau kamu mau cakap seperti Barisan Nasional, lebih baik kamu pergi masuk Barisan Nasional. Ini dari mulut seorang pemimpin yang duduk dalam penjara, dan saya membantu membina parti dengan keluar masuk penjara 10 kali. Dan selepas 2-3 kali beliau mengatakan perkara yang sama, saya mengambil keputusan untuk menentang beliau. Tak salah saya menentang untuk memperbaiki apa yang saya rasa tak betul. Saya adalah ahli parlimen daripada Padang Serai Kedah, iaitu Kedah diperintah oleh Pakatan Rakyat juga. Tetapi saya melihat tidak ada apa-apa bantuan yang mereka berikan untuk membantu rakyat. Saya tidak dapat melaksanakan kerja saya sebagai seorang ahli parlimen tanpa bantuan mereka, tetapi kena usaha sendiri sahaja. Kalau inilah keadaannya, apa guna saya menjadi ahli Pakatan Rakyat? Contohnya ialah apabila saya pada tahun 2008 dilantik sebagai salah seorang daripada ahli lembaga di Kulim High-Tech Corporation, saya berjuang untuk pekerja-pekerja yang miskin di situ, dan saya pastikan bahawa sebagai seorang ahli lembaga, saya meminta dan juga memaksa lembaga mengumumkan bonus pada tahun 2008 untuk semua pekerja Kulim High-Tech Corporation sebanyak RM1,000 setiap orang. Ini ahli-ahli lembaga lain boleh mengesahkannya. Dan pada tahun 2009, sekali lagi, walaupun menghadapi rintangan dalam lembaga, saya meminta supaya apa yang disarankan oleh Pakatan Rakyat bahawa kadar kemiskinan adalah di bawah RM1,500, saya mengatakan paling kurang kita harus memberikan RM1,500. Dan tahun ketiga, iaitu tahun lalu, saya membuat perkara yang sama dan kami mengumumkan RM1,700. Tetapi apa yang berlaku pada tahun ini adalah apabila saya sudah tidak ada dalam lembaga, tahun ini mereka hanya memberi RM200 sebagai bonus. Bayangkan tahun 2008 RM1,000, 2009 RM1,500, 2010 RM1,500. Dan apabila saya tanyakan kepada salah seorang daripada pengarah, dia katakan KTPC tak ada duit. Inikah caranya seorang ahli lembaga, satu institusi kerajaan yang modalnya adalah tanah yang membawa rezeki, pendapatan daripada KTPC hanya daripada sewa dan juga sewa dan quit rent. Dan sewa dan quit rent ini sudah tetap setiap tahun. Bikinlah sendiri weh. Bikinlah sendiri weh. KTPC, mereka boleh tetapkan tahun depan kita akan pendapatan kita 50 juta, kita hanya akan belanja 35 atau 40 juta. Mereka boleh tetapkan itu. Dan kalau mereka boleh buat itu, maka mereka tidak akan menghadapi masalah membayar RM0,5 juta sebagai bonus. Ini pun tidak boleh dilakukan oleh mereka. Dan perkara yang paling sedih adalah Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat, YB Saifuddin, ahli parlimen Macang, juga adalah chairman pengurusi kepada Kulim Golf and Country Resort. Dan hari ini Pakatan Rakyat umumkan bahawa kalau mereka memerintah, mereka akan berikan gaji minima setiap pegawai RM1,200 gaji minima. Tetapi di Kulim Golf and Country Resort sendiri, pekerja-pekerja mereka hanya mendapat RM400 sahaja. Sesiapa pun boleh melihat di dalam directory telefon Kulim Golf and Country Resort, telefon ke Kulim Golf and Country Resort, tanya operator telefon itu berapa gaji dia, tanya pekerja-pekerja di Kulim Golf itu mana-mana bahagian berapa gaji mereka. Mereka menerima RM400-RM500 sebulan
semasa Pakatan Rakyat sudah perintah 3 tahun setengah. Tetapi hari ini, tanpa memikirkan apa yang sedang berlaku, apa yang sedang dilakukan oleh mereka, mereka sewenang-wenangnya mengatakan, kalau kita perintah, kita akan beri RM1,200. Sekiranya mereka betul-betul serius, saya minta Pakatan Rakyat dan juga YB Saifuddin, ahli Parlimen Machang dan juga pengurusi Kulim Golf and Country Resort, saya cabar mereka, kalaulah betul mereka ini, itu adalah satu bajet yang sudah dirancang dengan perancangan yang baik, maka isytiharkan dengan segera setiap pekerja Kulim KTPC dan juga pekerja-pekerja di Kedah, setiap agensi kerajaan Kedah menerima paling kurang RM1,200. Kerana mereka perlu menunjukkan bahawa mereka ini serius. Tetapi saya tahu, saya bersama-sama mereka 12 tahun. Parti Keadilan Rakyat tidak akan membuat, dan ini yang selalu dilakukan. Mereka mengumumkan bajet mereka, Anwar mengumumkan bajetnya sendiri 3 hari sebelumnya, kerana setiap kali kami pre-council, Anwar akan katakan preempt supaya apa yang diumumkan oleh Barisan Nasional itu akan di-overtaken, akan tidak membawa intipati ataupun mesej yang jelas kepada rakyat. Ini style Anwar Ibrahim. Dia akan preempt apa sahaja. Sama seperti beliau preempt sekarang bahawa beliau akan dizalimi dalam kes sodomi 2 beliau itu. Beliau sebagai seorang pemimpin, beliau harus mengemukakan fakta, cakap melalui fakta. Beliau harus katakan kenapa pada malam itu Saiful dibenarkan masuk ke dalam kamar beliau. Video recording sudah ada. Hari ini mereka minta Perdana Menteri pergi menjadi saksi. Tetapi yang buka pintu dan benarkan Saiful masuk ke dalam kamar adalah Anwar Ibrahim dan bukan Najib Razak. Jadi ini rakyat jangan terpesong dengan manipulasi Anwar Ibrahim ini. Anwar Ibrahim adalah seorang yang saya kenal 12 tahun. Kerana beliau saya masuk menjadi ahli PKR, menjadi salah seorang daripada pemimpin yang merangka dan menterjemahkan parti itu yang ada hari ini. Dan saya sendiri apabila saya ingin bersuara sendiri, mengatakan kebenaran, maka saya diusir keluar daripada parti itu. Dan selepas itu, pelbagai tomahan dan fitnah dilemparkan kepada saya. Apa yang saya diajar oleh Anwar untuk melakukan dalam parlimen dan luar parlimen, hari ini mereka melakukannya kepada saya. Tapi saya tak kisah. Kerana saya seorang yang ikhlas berjuang untuk rakyat. Orang boleh melihat saya sebagai ahli parlimen di Padang Serai. Saya meluangkan 24 hingga 28 hari sebulan dalam kawasan parlimen saya. Saya membuat tugas-tugas saya bekerja untuk rakyat. Mereka boleh jumpa saya pada bila-bila masa. Dan saya juga ada satu pejabat dengan 3 orang pekerja tanpa apa-apa bantuan dari Pakatan Rakyat. Jadi tak sia-sia saya tinggalkan Pakatan Rakyat dan menjadi ahli parlimen bebas, kerana saya boleh lebih berbakti. Bikinlah sendiri weh, bikinlah sendiri weh.